berpacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu bapa, adik abang. Apabila berdua, carilah tempat yang terang, agar tidak pula mencoba aksi terlarang. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang. Biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu itu perisai orang beriman. Kalau berpacaran jangan tunggu lama-lama. Kalau dah berkenan, jumpalah ayah dan mama. Hantarkan rombongan meminang dengan segera. Kalau terlambat, kekasihmu disambar buaya. Boleh pandang